Assalamualaikum. Hari ni kita nak hidupkan api secara alami lah. Maknanya survival lah. Macam mana kita nak hidupkan api. Umpan dia kita pakai sarang burung tempua. Kita pakai inilah. Kita cuba insya-Allah lah. Kita gunakan kanta pembesar nak cuba ini. Pakai ni sarang burung ni. Tak sampai seminit dia dah berasap dah. Berapa saat aja pakai sarang burung tempua ni. Dah hitam dah. Okey, alhamdulillah hari ni. Hari ni pelajaran kita hari ni kita dapatkan api melalui kanta pembesar. Kanta pembesar, lepas tu kita gunakan dia punya umpan dia sarang burung tempua. Tadi tak sampai berapa saat lagi dia dah berasap dah. Maknanya dia bagus lah. Dia terlampau kering lah. Dia kering, dia cepat. Dia cepat haba tu dia cepat membakar sarang burung tempua tu. Sebab sarang burung tempua tu dia daripada daun-daun dengan rumput alui. Dia cepat lah. Itu burung sarang tempua tu bila dia cukup tempoh, dia tergantung cukup tempoh dia jatuh sendiri tu. Bukan kita ambil kait atas pokok, tak ada. Dia jatuh sendiri tu. Burung sarang tempua. Apa pun alhamdulillah lah. Untuk survival okey lah. Okey, assalamualaikum dan salam horas.